Assalamualaikum. Video kali ni Aziz nak tunjuk pembuatan minyak kelapa darah kaya probiotik menggunakan kaedah beli santan siap daripada kedai kelapa. Perkara pertama adalah masukkan air panas. Jangan ambil air panas kowe je. Panaskan air ataupun ambil air kowe panas. Kemudian bilas balang yang dah bersih. Yang ini balang ni Aziz dah cuci dah dengan sabun. Jadinya Aziz cuma ambil air daripada kowe dan bilas balang yang kita nak gunakan. Seterusnya kita tadah air kosong yang kita nak gunakan untuk campur dengan santan pekat ni. Sebab kalau santan terlalu pekat, dia agak susah untuk bakteria baik tu memakan gula. Jadi kita cairkan sedikit, 1:1. Pagi ni Aziz beli 3 kilo santan pekat, makanya Aziz target air kosong sebanyak 3 kilo juga. Kemudian senang je, semua santan kita buka, masukkan dalam balang. Yang ni Aziz cadang nak buat 24 jam je, jadinya tak lama kan. Bila tak lama masih okey untuk gunakan balang plastik, bekal plastik lah. Aziz cari senduk besi tak jumpa, jadinya pakai senduk kayu boleh lah. Senduk kayu ni Aziz tadi cuci juga dengan air panas, kemudian kacau rata santan dan juga air kosong yang kita dah tambah tadi. Kemudian penutup ni pun Aziz cuci dengan air panas sebab kita nak matikan kuman jika ada. Sedah siap, masukkan santan dan air kosong, Aziz masukkan dalam balang, letak sebelah tepi kowe. Sebab dia macam ada haba kan. Last sekali jangan lupa untuk label. Tulis je tarikh buat dan juga masa buat. Sebab kita nak target tengok peramal ni selepas 24 jam. Apa progress dia. Senang je kan. Hari pertama cuma sediakan santan ke dalam balang. Itu saja. Kemudian kita akan tunggu sampai 24 jam. Tunggu sampai esok. Yang ini nampak tak? Dah ada perubahan. Maksudnya air dah terpisah. Inilah air lekto ataupun air whey. Dah terpisah selepas 1 jam. Kita jumpa esok pula. Aziz akan update progresnya. Terima kasih. Assalamualaikum.